الحمد لله الذي يعلم السر وأخفى، سبحانه رب الأرض والسماوات العلى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله النبي الأوفى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Marilah bersama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita akan dibangkitkan kelak bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan beramal soleh. Tajuk khutbah pada hari ini ialah waspada agenda musuh. Sidang Jumaat yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai umat Islam yang bertamadun dan bijak menilai dan membaca situasi semasa, sepatutnya kita tidak terperangkap dengan strategi halus Yahudi Zionis yang mahu menjadikan kita sebagai bidak mereka dan alat untuk mencapai agenda mereka di dalam percaturan mengekalkan kuasa dan penjajahan berterusan ke atas bumi Palestin. Sewajarnya kita sebagai umat Islam merenungi firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Ma'idah ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tajidanna ashaddan nasi 'adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku. Maksudnya, demi sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan dapati manusia yang keras sekali permusuhannya kepada orang-orang yang beriman, iaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Sidang hadirin sekalian, ayat ini mengingatkan kita bahawa sangat keras sekali permusuhan orang-orang Yahudi terhadap umat Islam. Bahkan permusuhan mereka ini ke atas umat Islam bukan hanya semata-mata mahu mengekalkan kuasa, tetapi lebih daripada itu, permusuhan mereka terhadap orang Islam ialah kerana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejarah tidak pernah menipu bagaimana sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi mereka berusaha mahu menghancurkan umat Islam melalui pelbagai cara, termasuklah melalui fitnah, pengkhianatan janji dan bekerjasama dengan musuh Islam. Sebagai contoh, dalam perang Ahzab, kita menyaksikan sejarah telah merakamkan pengkhianatan Yahudi Bani Quraizah yang pernah tinggal di Madinah mengkhianati umat Islam. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, mimbar mengajak kita semua supaya tidak menjadi alat mereka, sama ada secara sedar ataupun tidak sedar. Pada tahun 1917 Masihi, melalui perjanjian Balfour, hasil perkatan khianat dan jahat ini menyaksikan bumi Palestin diserahkan kepada Yahudi walaupun ia milik kaum muslimin. Marilah kita berfikir sejenak, bagaimana halusnya Zionis ini bekerja. Mereka memerintah melalui proksi. Segala keputusan penting walaupun tidak diputuskan oleh mereka, namun
keputusan itu tetap dipengaruhi dan dilaksanakan oleh proksi mereka. Sebagai contoh, negara Amerika seringkali dasar luarnya pro kepada Israel, sering menjadi pelindung kepada Israel. Amerika menggunakan kuasa veto yang ada di Persidangan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB untuk membatalkan resolusi genjatan senjata segera tanpa syarat dan kekal di Gaza serta kemasukan bantuan kemanusiaan. Deklarasi New York amat mengecewakan umat Islam apabila ada sebahagian pemimpin dari negara Islam sendiri bersetuju supaya pejuang yang sah yang menuntut kemerdekaan bagi negara mereka, negara Palestin, meletakkan senjata dan menyerahkan kuasa. Tidakkah mereka sedang mengikat janji dengan Yahudi yang tidak pernah mentaati janji, bahkan mereka seringkali mengingkari janji. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 70, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. Maksudnya, demi sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian setia dari Bani Israel dan kami telah utuskan kepada mereka beberapa orang rasul. Tetapi tiap-tiap kali datang seorang rasul kepada mereka dengan membawa apa yang tidak disukai oleh hawa nafsu mereka, mereka dustakan sebahagian dari rasul-rasul itu dan mereka bunuh sebahagian rasul yang lain. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahawa mereka berjanji setia, namun apabila tidak memenuhi kehendak hawa nafsu mereka, pasti mereka akan memungkiri janji yang dimeterai. Persoalannya, adakah mereka akan membiarkan bumi Gaza aman setelah pejuang Palestin menyerah kalah dan meletakkan senjata? Atau akan menjadi laluan mudah buat mereka menguasai keseluruhan bumi Palestin? Jawapannya pasti tidak. Sidang Jumaat yang bahagia, perbalahan mazhab dan ideologi di kalangan umat Islam juga secara tidak langsung menjadi senjata halus dan menjadikan kita sebagai alat golongan Yahudi. Manakah tidak, apabila kita disibukkan dengan berbalah soal mazhab dan ideologi serta menjadi fanatik kepada keduanya hingga menyebabkan perpecahan di kalangan umat Islam. Perpecahan inilah yang melemahkan umat Islam. Ianya menjadi strategi yang sangat halus dan berbisa serta berjaya seandainya kita mengikut rentak susunan mereka agar kita terus berseteru sesama kita. Sedangkan ada perkara yang lebih utama untuk kita berikan perhatian pada ketika ini, iaitu mencari persefahaman dalam membina keharmonian umat Islam agar sentiasa bersatu dan kuat. Perbalahan dalaman akan melemahkan umat Islam dan membuka ruang dan peluang kepada musuh. Bahkan musuh mengetahui dan sangat memahami bahawa kekuatan umat Islam ini terletak pada kesatuan prinsip dan tujuan yang utama untuk membebaskan Palestin. Apabila umat berpecah, maka mudahlah musuh mencaturkan agenda utama mereka. Oleh yang demikian, umat Islam perlu bersatu padu, berganding bahu dan bantu-membantu. Barulah munculnya kekuatan yang padu serta perlu bersabar dengan segala ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita semua. Renungi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. An Abi Musa radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha wa shabbaka baina asabi'i." Riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Maksudnya, dari Sayyidina Abu Musa radhiyallahu anhu, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang beriman terhadap orang beriman yang lain seperti sebuah bangunan, sebagaimana sebahagiannya menguatkan sebahagian yang lain. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menyilangkan jari jemarinya sebagai isyarat kenyataan tadi.
Hadirin sekalian, janganlah kita menjadi bidak di papan catur musuh. Janganlah kita menjadi alat memusnahkan sesama sendiri. Janganlah hati kita berbalah dan berpecah kerana kelak buruk padanya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita renungi sejenak kisah yang berlaku di dalam negara kita, iaitu isu buli. Isu yang tidak pernah padam dan ia datang bermusim. Mimbar mahu menegur adik-adik di bangku persekolahan, janganlah sekali-kali terjebak dalam budaya buli ini yang kadang-kadang berakhir dengan kematian. Ingatlah adik-adik sekalian, masa remajamu jangan dijebakkan dengan perbuatan sebegitu. Gejala buli dalam kalangan pelajar di negeri Kedah semakin membimbangkan. Menurut laporan dari unit hal ehwal murid Jabatan Pendidikan Negeri Kedah, sebanyak 748 kes telah direkodkan sepanjang sesi 2024 sehingga 2025, melibatkan pelbagai bentuk salah laku buli dan seksual, termasuk fizikal, bahasa, isyarat, cyber dan lain-lain. Ini tidak termasuk yang belum diadukan lagi. Lebih menyedihkan, terdapat kes di mana pelajar perempuan diikat dan dikurung di tandas sekolah, serta pelajar lelaki yang mengalami kecederaan serius akibat dipukul rakan sendiri. Perbuatan sebegini bukan sahaja mencemarkan maruah individu, malah menodai keharmonian institusi pendidikan kita. Adik-adik remaja sekalian, janganlah menganiaya orang lain, jangan sakiti orang lain, dan jangan zalimi orang lain. Perhatikan sabdaan Nabi SAW ini. Al-Muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Maksudnya, orang Islam itu adalah orang yang orang lain selamat daripada gangguan lisannya dan tangannya, daripada segala gangguan berbentuk fizikal. Buli menyakiti orang sama ada dengan lisan atau perbuatan. Jelas sekali wahai adik-adikku, buli satu perbuatan yang ditegah agama dan ianya tidak berperi kemanusiaan. Oleh itu, hentikanlah perbuatan ini walau di mana pun kita berada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. Maksudnya, dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang berlaku zalim. Maka kalau kamu berlaku demikian, api neraka akan membakar kamu. Sedang kamu tidak ada sebarang penolong pun yang lain selain dari Allah Ta'ala. Kemudian, dengan sebab kecenderungan kamu itu, kamu tidak akan mendapat pertolongan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ورضي الله تبارك عن كل الحمد لله الذي جعل حبه أشرف المكاسب وأعظم المواهب. أحمده سبحانه وأشكره على نعمة المطاعم والمشارب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن النقائص والمعايب، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي سبيل النجاة والفلاح. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صالح الدين ابن المرحوم السلطان بدليشاه، وولي عهده دولية رمد mulia Tengku Syarafuddin Badlishah ابن السلطان صالح الدين وجميع الأسوة الملكية. اللهم وفقهم للسداد وأصلح بهم العباد والبلاد، واجعل التقوى لهم خير زاد، إنك رؤوف رحيم جواد، يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.